Simpan 1 gram 1 bulan ni boleh ubah tahap kewangan kita jadi lebih baik. Walaupun 1 gram ni nampak je kecil, tapi kalau kita simpan sehingga 12 bulan, simpanan kita boleh cecah lebih 12 gram emas. Macam mana pula boleh lebih 12 gram emas dalam tempoh 12 bulan? Sebab simpanan emas ni auranya berbeza berbanding simpan wang tunai. Bila kita mula dapat emas fizikal, kita akan mula rasa ketagih nak tambah lagi simpanan kita jadi lebih banyak. Itu aura emas. Sebab tu emas ni dipanggil sebagai magnet kekayaan. Dan rasa ketagih nak tambah simpanan emas itulah secara tak langsung tanam habit suka menyimpan dalam diri kita. Sebab tu kebanyakan penyimpan emas, mereka tak sedar mereka ada simpanan yang sangat banyak dalam tempoh masa yang singkat. Inilah namanya ketagihan yang baik yang membuatkan kita kaya tanpa sedar. Itulah salah satu kelebihan bila mana kita mula simpan emas, dapat rawat sikap boros berbelanja. Memang tak sama dengan simpanan duit. Bila mana kita ada simpanan duit yang banyak, otak kita mula ligak berfikir nak beli apa, itu dan ini, sampaikan simpanan kita cepat saja bocor. Yang kedua, simpan emas ni untung sebab nilainya meningkat untuk jangka masa yang panjang. Berdasarkan sejarah, purata kenaikan harga emas sebanyak 8 ke 10% setiap tahun. Jadi kalau tuan-puan nak buat simpanan untuk jangka masa yang panjang 2 tahun dan ke atas, simpanan emas sangat-sangat sesuai. Jadi untuk tuan-puan yang masih belum ada lagi simpanan emas dan nak mulakan dengan 1 gram yang pertama ataupun nak mulakan dengan serendah RM100, boleh tengok pin video Odah ataupun just klik link di bio. Untuk tuan-puan yang nak belajar lebih banyak tentang ilmu emas dan kewangan, jangan lupa follow Odah rapat-rapat.